Reformasi ni macam kita kata, oh dia ada buat ombudsman, apa orang kata, apa, pembahagian kuasa di antara AG dengan DPP. Lepas tu adalah beberapa perkara tentang reformasi yang dibuat, reformasi institut yang dibuat tu kan. Is it a good thing? Saya dah komen hari tu. Saya kata benda tu bagus lah. Benda tu tak ada masalah pun. It's a good thing to have. Memang itu adalah perkara yang kita daripada dulu perjuangkan. Tetapi saya kata still it is not enough. Sebab I think the most central question, perkara yang paling central kepada reformasi ni adalah tentang pemusatan kuasa. Pemusatan kuasa itu yang paling penting, kan? Kalau pemusatan kuasa itu masih lagi berkisar kepada Perdana Menteri, di situ reformasi institut kita tidak berkesan sebagaimana yang kita kehendaki. Saya bagi contoh tuan-tuan, pelantikan JAC. Pendidikan JAC, Judicial Appointment Committee. Judicial Appointment Committee ni sepatutnya, ialah praktisnya sekarang ni adalah dia lantikan daripada Ketua Hakim Negara, ada 3 orang kalau tak silap saya. Kemudian 2 agung atas nasihat Perdana Menteri, dan 2 lagi daripada orang awam. 2 tu adalah daripada hakim yang dilantik oleh agung, dan 2 daripada orang awam. Meaning to say, majority lantikan Perdana Menteri. Majority daripada yang ada dalam JISU adalah lantikan Perdana Menteri. So, di situ kita mempersoalkan tentang perjuangan kita selama ini. Reformasi Institute. Apa Reformasi Institute? Institutional reform di mana kita, perjuangan kita, the very essence of our struggle adalah perjuangan untuk membetulkan institusi keadilan, penghakiman di dalam negara kita. Undang-undang, judicial, pengasingan kuasa dan sebagainya. Itu the central of our struggle, separation of power, pengasingan kuasa di antara executive, judiciary dan juga legislature. Di antara penggubal undang-undang, kehakiman dan juga eksekutif, pihak eksekutif. Itu perjuangan kita, itu the essence of our struggle. Selama puluhan tahun kita berjuang dengan parti keadilan ini. So sekarang bila kita dah jadi kerajaan, soalannya, adakah itu sedang dan berlaku? Telah berlaku dan sedang berlaku, itu soalan dia. JC masih lagi orang yang sama, lantikan melalui kaedah yang sama. KPSPRM masih lagi dengan kaedah yang sama. Orang tak faham bila kita kritik macam ni, orang ingat kita menghina Perdana Menteri. Itulah yang masalahnya. Pergi sekolah, dulu orang suruh pergi sekolah sampai pintu gerbang, escape. Kan dah masuk sekolah, lompat pagar. Lain kali pergi belajar. Kan? Dulu masa cikgu mengajar, kau tidur kat belakang. Tak faham. Kritikan maknanya adalah melihat kepada apa yang kita cakapkan dahulu. Lepas itu, kalau dia tak buat, kita tegur. Mungkin dia lupa. Mungkin dia ada kekangan. Mungkin. Tapi kita remind. Kita always play the devil's advocate. Lama tak dengar perkataan tu. Rafizi sebut malam tadi. The devil's advocate. Orang kata A, kita kata B. Sebab apa? Kita nak test je. Kalau kita kata B ni, dia dapat pertahan ke tak A dia tu? Mungkin ada jawapan. Dia kata kami ni macam ni. Sebenarnya bukan kami tak nak buat, tapi macam ni. Tak apalah, bagilah jawapan dia. Sekurang-kurangnya ada explanation kepada rakyat. Akta hasutan. Ada orang buat chat GPT. Betul ke kata Iswardi ni? Bahawa PKR dulu menentang akta hasutan. Korang pergi chat GPT lah. Betul ke dulu PKR menentang akta hasutan? Kita panggil the Cronian Law, undang-undang zalim. Akta tahanan tanpa bicara, ISA. Sekarang kita tukar nama. Bila ditukar nama dulu, SOSMA, POKA, POTA, kita juga yang bangkang. Kita juga yang maki kerajaan dahulu. Tapi sekarang, kita juga yang pertahankan. Dia macam ni lah tuan-tuan. POKA, POTA, SOSMA ni tahanan tanpa bicara. Sama je macam ISA. Okay. Apa jaminan, mungkin kerajaan ni tak orang kata apa, tak guna sewenang-wenangnya. Tapi apa jaminan kerajaan akan datang tak akan guna sewenang-wenangnya? Apa jaminan orang macam saya, macam tuan-tuan, boleh ditahan di bawah ISA, di bawah SOSMA, POKA dan POTA tanpa bicara? Saya ada satu kes, saya Faizal Rahman cerita kat saya. Satu kes tu, dia ditahan di bawah SOSMA kalau tak silap saya, selama 2 tahun tanpa bicara, hanya kerana dia memiliki satu buku. Dan buku tu adalah buku Ibn Taymiyah. Kalau siapa yang belajar agama, kenal lah siapa Ibn Taymiyah tu. Saya pun ada buku Ibn Taymiyah. Saya pun ada buku Ibn Taymiyah.
Dan ramai ustaz-ustaz dan ulama-ulama di Malaysia ni, termasuk Dr. Mazhar pun ada buku Ibn Taymiyah. Itu adalah buku ilmuwan Islam. Isunya adalah, hanya kerana dia ada buku itu, therefore, maka dia boleh kena tahan di bawah SOSMA tanpa bicara, tuan-tuan. Do you think that's fair? Apa jaminan satu hari nanti, contoh kalau saya tak ada pun buku tu kan, buku lain lah, tiba-tiba rumah saya kena serbu, dia letak buku tu kat rumah saya. Iswardi ada buku ni, pengganas ni, tangkap, letak bawah SOSMA. Sebab apa? Sebab bukan SOSMA. Sebab dia nak menghalang kita daripada bercakap mengkritik kerajaan. Jadi di masa kita, dan siapa jaminan satu hari nanti, Saifuddin ke, Anwar Ibrahim ke, Nurul Izzah ke, takkan ditangkap di bawah SOSMA, Pokar dan Pota? Apa jaminan mereka? Kan? Tak ada jaminan, tuan-tuan. Sebab dulu ISA pun atas tujuan itulah. ISA ni tujuannya adalah untuk menghalang pengganas komunis masa itulah, tahun 40-an kan. Pengganas komunis. Jadi untuk menghalang pengganas komunis, kita tahan mereka selama 2 tahun di concentration camp supaya mereka tidak keluar dan mengganas dan memberontak terhadap kerajaan. Itu atas alasan awal ISA. Kemudian bagaimana kita tengok Mahathir menggunakan alasan ISA untuk menangkap pengkritik politik dia. Sebab itu saya kata, apa jaminan? Tetapi sebaliknya, the central perkara-perkara seperti ialah penghapusan akta-akta zalim seperti itu. Dan juga orang kata apa, untuk kita nak institutkan undang-undang yang mana yang kita perjuangkan selama ini, yang kita tak ada. Kenapa kita tak fokus dengan perkara tersebut juga? Ya, yang ada sekarang ni bagus. But what about the rest? Kita dah 3 tahun ni, tuan-tuan. Nak masuk tahun keempat dah. Mungkin hujung tahun ni ada pilihan raya umum dah. Pendanaan politik kita masih lagi tak laksanakan. There's a lot of things yang kita ketinggalan banyak. Kenapa? Kenapa? Itu soalan saya. Bukan Anwar Ibrahim kena buat seorang-seorang. Kita ramai je menteri-menteri. Azalina di dalam JPM. Sorry, Jabatan Perdana Menteri. Jabatan Perdana Menteri. Kan? Di bawah PMO, Prime Minister Office. Menteri Undang-Undang. Boleh buat benda tersebut. Okey lah. Mungkin sebenarnya itu saya kata. Dulu instead of kita lantik Azalina, patutlah kita letak Hasan Karim kat situ. Mana Pak Hasan? Saya rasa kalau letak Hasan Karim kat situ, laju kerja tu, tuan-tuan. Saya rasa Hasan Karim dululah, ni cerita dulu. Tak sempat, macam mana kata? Dah terlambat lah untuk kita nak buat. Sebab kita bercakap tentang institusi reform. Dulu masa mula-mula lantik Azalina tu, saya pelik juga. Kenapa lantik orang UMNO untuk buat reform undang-undang kita? Kita yang perjuangkan pasal reformasi undang-undang. Kenapa letak orang UMNO kat situ? Saya bukan kata Azalina tak bagus. Tak, Azalina is okay. Tetapi, yang faham perjuangan reform institut kita ni adalah orang PKR, orang DAP. Okeylah, tak nak letak DAP. Letak Hasan Karim kat situ PKR. Dia juga adalah lawyer. Dululah, ni cerita dah lambat dah. Dan institusi reform ni kemudian tiba-tiba pada lepas Anwar Ibrahim mengumumkan, institusi reform kita buat ni, buat tu, tup-tup 47 kes di NAA itu digugurkan NFA. Apa di NAA is? Apa NFA ni? Tak faham. Di NAA itu discharge not amounting to acquittal. Maksudnya dia dilepas tapi tak dibebas. Maksudnya apa tak lepas tak bebas? Erti kata, dia boleh didakwa kembali. Itu maksud DNAA. Semasa 47 kes itu diberikan DNAA oleh hakim atas alasan pada waktu itu siasatan lebih lanjut perlu dilakukan. Okey? Siasatan lebih lanjut perlu dilakukan oleh peguam negara. Okey. So tak apalah. Kita kata tak apalah. Lepas ni kalau dah habis siasatan tu mungkin akan didakwa kembali. Tengok-tengok. Baru-baru ni semalam, sehari lepas itu, ataupun seminggu lepas itu diumumkan yang kes 47 itu NFA, no further action. Maksudnya pendakwa raya tak nak proceed dengan kes itu. Bila pendakwa raya tak nak proceed, kes itu DAA lah, discharge amounting to acquittal. Bebas lah. Dah tak boleh lagi, tak boleh nak diteruskan. Tak ada kes. 47 tu bukan saya kata Zahid bersalah, tak. Ingat tak 40 kes Zahid dahulu? Saya bahaskan, saya kata wajar Zahid tidak bersalah. Sekurang-kurangnya, bicarakanlah kes ini. Bicarakan kes ini. Tapi, convenient semua ni, tuan-tuan. Nampak convenient. Apabila 47 kes Zahid hilang,
tidak dibicarakan. Dia datang pada masa bila? Pada masa si Akmal Saleh kata nak tarik sokongan. Nak tarik sokongan. UMNO, urut-urut UMNO akan tarik sokongan. Tiba-tiba tu, tak NFA, tuan-tuan. NFA, Reformasi Institute. Kita akan buat reform. Tiba-tiba Farhas jual saham dia dengan kerugian 100 juta. Wow. Saya sebut itu 400,000. Bukan 400,000 saham. 400 juta saham. 400 million shares. Kan? Dia jual dengan rugi. Dia beli 40 sen, dia jual 18 sen. Rugi 100 juta. Tiba-tiba, dibuat benda tu secara tiba-tiba. Jual semua. Sebab apa? Nak menunjukkan reform. But, adakah benda itu, it's a good thing? Benda yang okay? For me, it's okay. It's okay. Nampaklah bahawa, yalah, kita tak ada, maksudnya reform kita ni berjalan lah. Tapi, macam saya kata, Farhas tu, in the first place, kenapa buat? Kenapa dibenarkan Farhas itu in the first place melakukan perkara tersebut? Kenapa? Dia lainlah macam Kunan. Cerita Kunan. Kunan ni memang orang kaya. Dia pun billionaire dah, tuan-tuan. Dia pun memang orang kaya. Kita tak nafikan. Tetapi, itu pun kita persoalkan bila dia dapat 2 juta duit masuk dalam akaun. Dan baru-baru ini dipersoalkan lagi. Tiba-tiba bekas menteri wilayah, Ministeri Wilayah, ada masalah skandal. Ada skandal adalah billboard ke apa, something like that lah. So, waktu UMNO mengugut nak keluar, setelah habis UMNO kata, kita tidak akan tebuk atap. Apa jadi dengan kes itu? SPRM apa jadi dengan kes itu? Tiba-tiba senyap. Adakah akan didakwa? Kita tengok nanti. Kalau tak didakwa, so-called bekas menteri wilayah itu, maknanya itu hanyalah satu ugutan.